Hai korang, kali ni nak tunjuk dengan korang proses repair charging port untuk iPhone XS Max. Jom! Okey, macam biasa, technician akan buka phone dengan berhati-hati. Macam abang technician ni, dia dah berpengalaman sejak dari 2017. So, untuk case charging port macam ni memang kacang lah. So, sekarang macam yang kita tengah tengok ni, technician akan buka semua parts iPhone XS Max ni. Dia akan buka kamera, bateri, board, loudspeaker, Taptic engine dan sampailah jumpa charging ribbon yang rosak tu. Kemudian, technician akan pasang charging ribbon yang baru. Benda ni lah yang membuatkan kita boleh charge phone, transfer data dan dia include juga mikrofon dan speakerphone. Next, technician akan pasang balik parts yang dah buka tadi ke tempat dorang masing-masing. Sebelum kita screw balik, kita try connect dulu dengan charger. Macam yang kita tengok, charging naik. Selalunya kita akan biar phone play video dulu untuk tengok charging dia berfungsi dengan baik atau tak. Bila dah okey, kita akan inform customer dan beritahu, bang, telefon dah siap. The gadget pilihan ramai, baik cepat, servis mantap, harga terbaik.